Rasulullah pana Hudzaifah bin Yaman khusus ganyan betupa munafik wa afrada, dan tunggal ia dengan mengerti ilmu nifak dan sebab-sebab nifak dan sehalu-halu fitnah. Wa kana Umar wa Utsman wa kabiru sahabah radhiyallahu anhum yas'alunahu anil fitanil amma wal khasah. Maka nalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu an, mereka bertanya akan dia Hudzaifah tentang fitnah umum dan tentang fitnah khusus. Wa kana yus'alu anil munafiqin, dan ia Hudzaifah ditanya orang tentang munafikin. Fayukhbiru bi'adadi man baqiya minhum, maka dipegah ya Hudzaifah, khabar ya Hudzaifah dengan bilangan orang yang masih tersisa dari mereka itu munafikin. Tanya tentang munafikin. Aduh bro tu awalnya yang nak tinggal, maka aku pegah dukno yang nak tinggal. Cuma aku pegah pada dukno tak kan. Wala yuhwiru biasma'ihim. Dan aku pegah le Hudzaifah nama-nama mereka. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yas'alu an nafsihi hal ya'lamu bihi syai'an minan nifaq. Dan nala Sayyidina Umar radhiyallahu an yus'alu, ditanya orang tentang dirinya, adakah mengenal ia, adakah mengetahui ia padanya akan suatu daripada nifaq. Nagop tanya Mbak Sayyidina Umar. Umar bertanya ia tentang dirinya, adakah mengetahui ia padanya diri akan suatu daripada nifaq. Hai Hudzaifah, nyolong apa perkataan yang nandukui dong baklung na nifaq, na nifaq baklung. Fa barikahu min zalik, maka dikulipah le Hudzaifah kan dia Umar berdemikian. Oh badron hana sempurna. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza du'iya ila janazatin li yusalli 'alaiha nadara, fa in hadara Hudzaifah salla 'alaiha wa ila taraka. Ya, nala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nala Umar radhiyallahu an, apabila diundang untuk salat jenazah, apabila diundang pada jenazah untuk salat jenazah, niscaya melihat ia. Maka jika hadir Hudzaifah, salat ia atas jenazah. Dan jika Hudzaifah tidak hadir, taraka kedingai. Budak ya oh. Udah melingai panan salat. Nah Hudzaifah nak hadir. Hana apa awal lu. Maka hang tekuk semayang, tekuk yang kenyang munafikin. Maka kau dah semayang banyak kafe. Maka menyona Hudzaifah semayang. Sebab Hudzaifah keduri. Tahu yang munafikin, yang menton tinggalnya. Hang dia semayang itu nama. Menyona Hudzaifah. Karena yusamma sahibas sirri. Nah ia Hudzaifah itu dinamakan dia akan sahibas sirri, urung porasia. Urung porasia, segala rahasia yang halu dan yang bau Hudzaifah. Fal inayatu bi maqamatil qalbi wa ahwaliha da'bul ulama'il akhirah li annal qalba huwa sa'i ila qurbillahi ta'ala. Maka bermula inayah dengan segala makam hati dan hal ihwal hati, nyan adalah budaya ulama'il akhirah, yaitu pertolongan Allah. Gitu makam hati dan gitu suasana hati, nyan adalah da'bu ulama'il akhirah. Maka dengan ulama akhirah hanya tem-tem. Gitu itu. Maka abang kali nak ramai orang beut. Yang abang kali nak ramai orang ya beut. Pakah nak ramai orang beut abang kali. Atek teruk orang ramai ya beut. Yo enak langkan.
tuan kemari apa? Oh, nak kemari apa? Oh, nak jalan laju pun nak boleh gede yang malim tak aja nak buat je nak insya-Allah malim dah. Ya boleh. Long kon han je nak balong. Long. Atip dah nak le tong buah hang ye tong pilih. Dot kala ai dah nang doa ke long dalam iman. Dia berapa dah kai udah aja. Jauh dah lain. Kon tinggal ini. Terus sabar-sabar untuk yang itu. Karena dia pun kali kelan orang. Sampai bergaya pun. Sabar-sabar gitu. Karena itu orang toh yang akan malim. Toh orang hi gitu lah. Dia malim ini dah yang itu. Tapi pelonco saya juga. Yang lain boleh saja mana. Karena perlu ramai orang. Dia pun boleh. Paling ramai orang. Tujuh paling ramai. Tapi ban mandumnya menyona 7, mandumnya ulama. Jadi bak mata bulu supun ke 7 dro. Belum. Yang ke-7. Tapi ban 7 ulama. Maka dia bukan kali orang yang kagak terima ke murid jangan malim. Tapi yang nak terima ya yo lain. Oh ada jauh lain nama lain ada jauh lain nya ada pun nak kena cerita. Pokoknya yang terima dia pun kali jangan malim. Akan dia pun kali duri urang. Lagi urang enggak biasa pelakal limo nah. Jika duri limo yang timbul dari pumpun. Bantah wal menjadi Muhammad kalau jengok-jengok tinju. Beraju nak aju kena kumpulin baganya enggak tanah liung ini. Itu makanya nak buat pumpunnya. Tiru jero-jero daripada kompunya han demun. Ban. Yang mana nak buat kali. Jadi malam urang ramai datang. Ikut kali. Tapi orang ber anak ramai. Tapi orang ber yang nabe yang berinan malah nyandu hebat Abu Kongkat berpegah le Abu yang Mudawali gale Abu yang Mudawali nyo Abu Kamarudin cerita lalu tebu ye kena gale Abu yang Mudawali nyo sana ni hebat dah ceritanya sana Abu Kamarudin pegang apa Abu yang Mudawali pegah le Abu yang Mudawali. Abu kurung kali semua buat lagi orang kahwin ye. Yang baik. Mak kita tanya Abu, tanya Abu ya. Kita tanya lagi orang aja. Puji mana? Iban lagi orang kahwin ye. Abu kurung kali semua buat lagi orang kahwin ye. Kahwin ye minta cuma tak kahwinnya ubi yang jari tangan. Minta tengko je ubi tapai tapok, bicaunya je dah. Yang gelawa je lewat ke ni. Yang menyotro untuk ubi bit, yoi kumpul nak naik kap. Anak habis-habis pun. Terus yang kau ubi bit ni, ya kalan. Iplung yoi ke tengko. Untuk sabar-sabar terus ye, dia hilang tu. Katikan je lu. Mana lele ikan ada dua boh, tapi dua boh bibir pisang. Yang diurus kau ye. Mau kita nyawa ya? Kita uji. Hai kita nyawa lagi orang uji. Iwan. Oh kita nyawa muka dah hangur je. Oh muka dah hangur je. Anak teriding biar naru juga kan. Bilang apa salah be? Kau ya. Nyo bilang ngomong tapi masa sabar ruh kita kan sabar ruh kita tahu ikan dengar kan sabar jangan jadi mayang le nak rideng tu om kat hambo itu kai tanya apa nak rideng naik kau ye tak kau ni pakai kena kau ye ni naik kau ye kabar pun balik kau ye pun mentang rupanya baik kat si dua apa kan jadi dua apa
Ai tanya ai belanga masalah be. Kai menurut kami juga kau ya. Yang dah wali pegah hebat Abu Munkah. Pegah hebat Abu Munkah kali semua bujuk. Padahal jadi kalau luruin ganya semua buat hebat. Tapi hebat yang tuan. Dapat anak terding. Kata hamu wujud tanya. Belanga masalah be. Nyamban hebat Abu Munkah kali. Nyamban hebat Abu Yang Doli. Siapa hebat kan? Siapa ruci kan dengar. Abu Nawira. Ro tumin siapa. Yang bibi narung. Kali kan dengar takap ya. Ya Abu kali raraya tak ro je. Gede dengan min jumpa. Abu di jumpa. Gede Abu Jali Bulu. Tukang amok Jepang. Dia hebat-hebat. Maka Hudzaifah bin Yaman kebunan sahibus sirri. Katanya. Yani inayah dengan makam mati dan hal ihwal hati yang budaya ulama il akhirah. Li'annal qalba huwa sa'i ila qurbillah. Karena sesungguh hati itulah yang berjalan kepada Allah, kepada berdekatan dengan Allah. Wa qad sara hadzal fanni ghariban mundarisan. Ghariban mundarisan. Wa idza ta'arradal alimu li syai'in minhu istaghraba wasta'bada. Dan sungguh jadilah bidang ini. Sungguh jadilah bidang ini itu gharib. Kaji bidangnya ilmu hati, ilmu tersebutnya gharibnya. Lagi mundarisan ni. Telah hilang bekas. Tak nak ulama yang malay mana ilmiahnya boleh. Ka indiras, ka mundarisan. Wa idza ta'arradal alimu li syai'in minhu istaghraba wastama'ada. Dan apabila wa idza tu'radul alimu bi syai'in minhu, bila dipamerkan akan orang alim dengan suatu daripadanya, istaghraba, niscaya agak-agak gharib. Wastab ada, Indonesia kejauhkan roh. Nya peta-peta banyak lemenya ada begitu. Rumahnya garipnya. Iya. Kuya betul tahu. Punar rencana dia kena kuih untuk kau. Aku mau salah-salah roh kamu lagi betul tahu.